3 kesalahan. Nombor 1, kesalahan pertama, dia pergi masuk pajak gadai tapi dia ada duit. Buat apa masuk pajak gadai kalau ada duit? Pajak gadai ni berhutang. Hutang-hutang kita buat bila kita memerlukan duit, cash flow. Dan hutang ni kalau kita nak buat OPM ataupun ada people's money ni, pastikan kita betul-betul menjana cash flow yang menguntungkan. Bukannya kita nak gandakan emas untuk gandakan gram emas, bukan. Okey? Nombor 1. Nombor 2, kesalahan dia pergi pajak dekat Arahnu yang cas dia sangat tinggi. Saya kira-kira balik cas bulanan dia 1.5% perempuan tuan-tuan. So dalam 6 bulan dah berapa persen tu, dekat 10%. Dah dia buat pinjaman pula dekat 50,000. Oi, banyak. Memang sangat banyak. Tupas simpan saja dekat 5,000 lebih lah untuk 7 bulan, 8 bulan tu. So kesilapan kedua yang itu. So kalau perempuan tuan-tuan nak pergi masuk pajak gadai, nak pergi Arahnu, kena survey dulu pas simpan berapa tempoh pajakan. Okay, kena tahu betul-betul